Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan insyaAllah ceramah pengenalan kepada siri kuliah yang kita akan mula di bulan hadapan insyaAllah, iaitu siri kuliah tentang mengenali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi saya panggilkan siri kuliah ni mari kenali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi untuk tujuan itu kita sebelum kita mula tu kita akan adakan kuliah ini ataupun ceramah ini sebagai pengenalan lah, sebagai pengenalan. Tapi walaupun pengenalan kita akan untuk hari ini insyaAllah kita akan senaraikan juga ciri-ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun dalam kuliah yang bersiri nanti insyaAllah kita akan pergi ke lebih detail. Namun apa yang kita akan buat insyaAllah adalah berbeza sedikit daripada apa yang ada dalam kitab-kitab dalam yang berkenaan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Yang mana mereka kalau lihat pada kitab-kitab yang ada banyak yang ada tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri mereka dan manhaj. Ia adalah detail, sangat detail lah. Ada yang kalau yang saya telah kumpulkan beberapa kitab. Di antaranya adalah kitab-kitab ulama dan juga ada yang bentuk tesis. Tesis maka dia besar lah. Kitab yang besar dan dia senaraikan dan kemudian dia dibincangkan secara agak meluas lah. Tapi apa yang kita nak buat ni adalah untuk membantu orang awam yang nak mengenali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nak ambil kaedah ataupun cara Nabi SAW, jadi kita nak ambil lebih mudah sikit, namun tidak maksudnya kat sini mudah tu maknanya kita tidak ada isi kandungan yang penting, yang perlu, yang ada biasa dibincangkan dalam kitab-kitab itu tu kita akan keluarkan juga, kita akan bincangkan juga, namun insyaAllah dengan cara yang lebih refreshing sikit lah. Ya? Okey, mula-mula kita untuk pengenalan ni, kita lihat kepada persoalan ini. Islam atau Ahlus Sunnah wal Jamaah? Islam ke Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini maksudnya bila orang kata kenapa kena ada nama Ahlus Sunnah wal Jamaah sedangkan dalam Quran ini sebutkan wa raditu lakumul Islam dinan. Raditu lakumul Islam dinan. Aku redha bagi kamu Islam sebagai agama. Dan orang-orang yang ikut Islam ni dikatakan sama kumul muslimun. Muslimun iaitu Islam. Jadi macam mana? Jadi kenapa ada Ahlus Sunnah wal Jamaah ni? Ini mungkin menjadi satu persoalan di dalam kepala. Jadi senang nak kita jawab dengan agak mudah insyaAllah. Islam itu sebenarnya memang Islam itu satu. Islam itu satu sahaja. Islam tidaklah banyak-banyak jenis cara ke apa ke, bukan. Islam satu. Seperti mana di zaman Nabi SAW, Islam itu hanya satu. Jika sama ada Islam atau orang kafir. Jadi satu sahaja. Tapi Nabi SAW, walaupun dia bincangkan dalam Quran ada tentang satu Islam, Nabi pun SAW tak ada pula bincang tentang zaman dia tu ada banyak-banyak jenis Islam. Tak ada. Namun Nabi ada cerita tentang apa yang akan datang. Nabi ada cerita tentang apa yang akan datang. Ada perpecahan yang Nabi sebut alaihissalam. Dan yang itu kita nak kalau nak bincangkan pun ada
Tapi bukan, kalau mungkin orang katalah, kalau Nabi ataupun dalam hadis menyebutkan ada perpecahan, contohnya yang biasa orang tahu iaitu Nabi nyatakan Islam terpecah kepada 73. Kemudian 72 dalam neraka, satu yang akan selamat. Jadi hadis yang itu mungkin orang kata ini tak betul ni. Takkanlah begitu, sedangkan dalam Al-Quran Al-Quran Islam tu satu. Mana ada banyak-banyak. Tapi kita nak lihat dalam Al-Quran sebenarnya ada isyarat kepada perpecahan ini. Iaitu dalam surah Al-An'am, ayat 153. Dan ini juga Nabi SAW ada satu hadis juga yang mana Nabi sebut ayat ini. Nabi sebut ayat ini, dia kata baca ayat itu, sebelum baca ayat itu Nabi gariskan satu garisan di atas tanah, satu garisan dengan kayu, mana kata hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah SWT. Kemudian dia dibaca ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u, amananya dalam ayat tu dibenci sampai situ, anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu, inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah ia. Satu jalan. Okay. Kemudiannya Nabi SAW buat garisan yang keluar daripada jalan-jalan itu, dari kiri dan kanan. Dia buat garis-garis yang keluar daripada jalan yang satu tadi. Kemudian Nabi kata ini, bantu baca ayat tu, dia kata wala tattabi'us subul, jangan kamu ikut jalan-jalan. Jadi ayat tu dia kata, mula ayat dia, wa anna hadha sirati mustaqim, ini adalah jalanku. Ya Allah kata ini jalanku lurus, ikutlah ia dan jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilihi, maka ayat jalan-jalan yang lain itu membawa kamu keluar, pecah daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat itu sendiri dia ada isyarat kepada perpecahan, kepada jalan-jalan yang berbeza. Mungkin kita kata ini adalah jalan lain dari segi agama lain, mungkin kata agama lain, mungkin kita boleh kata ini adalah jalan yang berpecah daripada Islam dan dia tidak keluar daripada Islam. Jadi maknanya dia ada kemungkinan dua-dua tu. Dia tidak boleh nafikan bahawa ini adalah orang yang membawa agama yang keluar, lari tidak ikut jalan yang lurus. Jadi dia mungkin sesat, dia mungkin yang kufur, kafir. Jadi ada kemungkinan dua-dua. Tapi ini adalah ayat Al-Quran menunjukkan ada perpecahan. Maka bila ada perpecahan, maka ada perlu kepada kita nak kenali siapakah yang betul. Sebab bila ada perpecahan, banyak ada grup yang ini kata dia benar, dia berada dalam benar, dan malas semua yang dalam dunia sekarang ni, mereka semuanya mengatakan bahawa mereka itulah yang berada di atas jalan yang benar. Baik apa nama sekalipun, dia akan kata dia lah jalan benar, dia lah yang lurus, dia lah yang betul. Kan, dia lah yang betul. Jadi susah kita ni nak kenali, susah kita ni nak kata macam mana nak cari, ini bukan bidang kita ni. Lama-lama kita pun biarlah biar je lah kan, tak nak tahu dah lah, kita Islam cukup je lah kan. Jadi menjadi susah pada orang awam. Macam mana dia nak tahu, takut dia biarlah tu, dia terus biarlah Islam tu, dia tak nak tahu langsung, hanya nama je Islam. Ini lagi kita takut. Jadi kita takut itu. Jadi maka muncullah satu istilah di kalangan ulama menyebutkan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. So, untuk menandakan yang ini adalah mereka yang berada di atas jalan yang lurus. Tapi kenapa dipilih Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai kata-kata ataupun nama kepada grup yang betul? Dia pilih itu kerana apa? Kerana nama dia sendiri. Nama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri, dia ada makna yang mendalam. Jadi kita boleh berikan penerangan kat sini secara detail,
Namun untuk kuliah pengenalan ini tidaklah kita akan nyatakan secara detail insya-Allah. Tapi saya akan berikan sedikit gambaran. Ahlus Sunnah wal Jamaah dia ada dua sifat yang disebut di situ, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perkataan ni ahli, orang kata kalau dia satu ahli kepada sesuatu, maknanya dia memiliki sifat dia ataupun dia setuju dengan sesuatu golongan itu, grup itu ataupun parti ke ataupun apa, dia setuju. Dia berpegang dengan apa yang mereka percayai. Jadi bila kita ahli dengan sesuatu, ahli contohnya ahli UMNO ke, ahli PAS ke, ahli DAP ke apa ke, maknanya dia masing-masing tu dia ahli, bila ahli dia percaya dengan perjuangan itu. Maka bila kita kata ahli sunnah, dia ahli kepada sunnah, maknanya dia ahli, dia berpegang dan dia berpercaya tentang as-sunnah ini. Kemudiannya maknanya di sini dia, orang ini dia nak diri dia itu ada kaitan dengan sunnah secara jelas, secara orang kata benda yang dia percayai, yang dia pegang. Itu Ahlus Sunnah. Kemudian ada pula Al-Jamaah. Apa dia Al-Jamaah? Jadi kat sini ada dua perkataan lah, sunnah dengan Al-Jamaah kan. Satu As-Sunnah, satu Al-Jamaah. Maksud dia apa? Jadi ahli, kita dah sebut tadi. Sunnah, apa maksud dia? Sunnah ni apa maksud? Jadi sunnah ni kita tengok definisi apa semua tu. Kita tak nak tengok kepada detail-detail definisi semua tu lah. Sebab apa? Itu dalam perbincangan yang lebih mendalam kita boleh lihat benda tu. Namun untuk ceramah kita hari ini, kita akan ambil jalan yang lebih mudah sedikit lah. Sebab apa? Sebab ini adalah pengenalan. Okey, sunnah, apa maksud dia? Sunnah ni dalam, kalau kita dengar sunnah ni ada macam-macam. Ada nama, ada yang kita kata sunat. Sunat lah, itu kita tahulah maknanya apa. Biasa orang kata haram, sunat, wajib. Itulah, itu dari segi hukum hakam. Ada pula yang dipanggil sunnah. Yang ini sunnah ni sunnah Nabi ni. Ni sunnah Nabi. Ada apa maksud dia? Hukum ke? Apa? Jadi senang cerita, bila kita kata sunnah di sini, dia maksudkan bahawa ini adalah jalan Nabi. Inilah agama dia, cara dia, jalan dia, akidah dia, cara beribadat dia, gitu. Seperti dalam ayat tadi, Allah kata dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman, bahawa inilah jalanku yang lurus. Jadi jangan kita kata kat sini pula ni jalan Allah, ni Allah jalan atas jalan tu. Bukan, maksudnya ini kepunyaan Allah yang Allah iktiraf jalan dia. Jadi jalan ni hendaklah kita nak buat apa dengan jalan Allah ni? Kita kena jalan, ikut jalan yang Allah dah sediakan itu. Kena ikut jalan tu. Kena percaya bahawa kita berada di atas jalan Allah. Bila kita ikut, kita kita ikut jalan tu dan ikut perintah Allah dan jauhi larangannya. Di maknanya kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dalam ayat tu anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu, maknanya kita nak kena ikut jalan Allah. Jalan Allah maknanya bila Allah suruh kita buat, bila Allah larang kita tak buat, kita jauhi. Itu jalan Allah. Jadi bila kita kata sunnah, macam mana pula? Sunnah, kita kata sunnah secara mudah adalah jalan Nabi Muhammad SAW. Jalan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini bukannya jalan seperti jalan raya, jalan highway, bukan itu. Ini serupa macam tadi, jalan Allah tadi, kita kata ni jalan Nabi. Dan pastinya jalan Nabi dengan jalan Allah tak jauh ataupun dia benda yang sama. Sebab Nabi membawa mesej Allah SWT. Jadi Allah kata ini jalanku, maka jalan Allah itulah jalan Nabi SAW juga. Dan kita panggil jalan itu sebagai jalan sunnah. Jalan sunnah.
Maka bila kita dah tahu ianya jalan sunnah, maka apa yang kita kena buat? Serupa macam jalan Allah. Jalan Allah, kita nak kena ikut apa yang Allah suruh, kita jauhi apa yang Allah larang. Kita ikut jalan yang Allah tetapkan itu. Seperti juga itu jalan sunnah Nabi SAW, kita ikut apa yang Nabi SAW suruh kita buat dan kita jauhi apa yang Nabi SAW larang. Kita ikut cara-cara Nabi lakukan ibadatnya ke, dia punya akhlaknya ke, dia punya yalah, cara adab-adabnya, akidahnya, semuanya lah. Semuanya, sebab bila kita kata jalan Allah, susah sikit nak apa, kita nak kata nak ikut Allah macam mana. Kita hanya nampak Allah nyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau jalan Nabi, kita boleh nampak lebih daripada tu. Bukannya setakat apa yang ada dalam Quran, kita nampak juga apa yang dalam hadis Nabi SAW. Yang mana dalam hadis tu menceritakan tentang perbuatan Nabi, tentang sifat Nabi, akhlak dia, tentang suruhan Nabi. Kata Nabi SAW, suka dia dan duka dia, apa semua kita dapat tahu. Dah tahu daripada mana? Daripada hadis-hadis. Jadi bila kita ikut jalan, cara ikut Nabi SAW itu dalam banyak-banyak aspek itu, maka kita berada di atas sunnah. Kita menjadi ahli kepada sunnah. Maka itulah yang disebut, itulah ulama kata ahli sunnah ialah orang yang berada di atas jalan sunnah tadi. Dan sebut wal jamaah tu mana pula datangnya? Wal jamaah tu ada pula, itu detail-detailnya banyak. Kita tidak mau lihat kepada detail secara apa, untuk itu kita pergi kepada kuliah yang lebih insya-Allah dalam siri kuliah tu akan ada. Namun untuk mudah untuk kita fahami, al-jamaah di sini ada disebutkan dalam hadis. Ada disebutkan dalam hadis. Hadis yang mana menceritakan tentang perpecahan umat ni. Hadis ini hadis yang banyaklah tentang perpecahan umat, dan di antaranya adalah di mana sahabat tanya selepas Nabi kata umat ni akan terpecah, pecah-pecah belah, sahabat tanya siapa yang selamat? Siapa yang selamat? Lalu Nabi SAW kata al-jamaah, wahumul al-jamaah, mereka adalah al-jamaah. Okey, yang itu dia sebut al-jamaah. Okay. Ada juga hadis yang lain yang menyatakan secara terperinci, tak sebut al-jamaah tapi dia sebut rincian lain, iaitu dia kata ma'ana alaihi wa ashabi. Ada yang sebut wahum alhumul ladina ala mithli ma'ana alaihi wa ashabi, dan lain-lain lah riwayat-riwayat ni. Pentingnya dia sebut mereka yang berada di atas jalanku dan sahabatku. Jalan sahabatku dan sahabat. Jadi al-jamaah di sini ulama gabungkan ayat lain-lain riwayat ni menunjukkan bila al-jamaah dalam satu keadaan, satu riwayat, dan riwayat-riwayat lain menyebutkan mereka berada di atas jalan Allah, Nabi dan sahabat, maka digabungkan dua-dua tu sebagai satu. Sebab apa? Takkanlah satu Nabi cerita pasal jalan yang satu jalan, betul lagi satu hadis cerita pasal jalan lain. Tak, semuanya jalan yang sama. Sebab ni cerita tentang yang selamat. Allah kata ini jalanku yang lurus, Nabi kata yang selamat itu ikut jalanku, jalan Nabi dan juga sahabat-sahabat. Jadi semuanya sebenarnya yang sama. Maka kita boleh kata jalan Allah, jalan sunnah ialah juga jalan sahabat. Jadi nak tahu sahabat ni apa? Macam mana nak tak kata ahlu sunnah wa sahabah ke? Kita tak kata gitu. Kita kata ahlu sunnah wal jamaah. Sebab al-jamaah tu lambang kepada sahabat Nabi yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jalan Allah SWT, dan juga mereka itu mempunyai ikut dengan betul dengan kefahaman mereka, dengan cara mengikut agama yang mana mereka telah dilatih oleh Nabi SAW dan juga Allah SWT. Allah latih mereka, Nabi latih mereka. Ya? Jadi mereka berada di atas jalan yang betul. Al-jamaah. Jadi oleh itu dua sifat ini dinyatakan sebagai sifat yang berada di atas, orang yang berada di atas jalan yang betul. Jadi ahlus sunnah wal jamaah keluar istilah itu.
Jadi kita tidak pergi detail, lain kali insyaAllah bila dalam kuliah nanti anak akan nyatakan secara detail siapakah dia punya apa dipanggil ni, siapa yang kata begini, ulama mana kata begini, daripada hadis mana, semua tu kita akan bincangkan insyaAllah. Tapi untuk kita pertama kali ni, untuk sebagai pengenalan hanya kita kata mudah-mudah beginilah. Mudah-mudah pun bukan maknanya tak ada value, ada value, cuma kita tidak nyatakan secara terperinci. Jadi istilah Ahlussunnah wal Jamaah muncul untuk apa? Untuk membezakan jalan yang lurus daripada jalan yang pecah tadi. Yang lurus itu jalan Allah, yang pecah daripada jalan Allah itu bukan jalan Allah SWT. Jadi yang ikut jalan yang lurus dipanggil Ahlussunnah wal Jamaah. Iaitu sebabnya Islam sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya. Islam adalah sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Bukannya ada beza. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang sebenar. Itu sebenarnya. Iaitu ikut Nabi dan juga sahabat. Ikut Nabi dan sahabat. Dari segi apa sahabat ni? Adakah sahabat ni diikut macam ikutan kita pada Nabi? Bukan. Sahabat ni ada di situ sebagai generasi yang mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi SAW dengan kefahaman yang telah ajar oleh Nabi SAW. Jadi mereka yang berpegang, mereka lah contoh dia. Selain daripada sahabat, macam mana kita nak kata dia jadi contoh? Sebab sahabat ini dia direct dengan Nabi. Jumpa Nabi, dapat tunjuk ajaran Nabi. Nabi ajar hari-hari itu mereka jumpa Nabi. Adakah mereka dapat ceramah hari-hari daripada Nabi ke ataupun tidak? Banyak tu cerita nak tahu ni. Macam mana Nabi ajar? Macam mana Nabi buat mereka ingat dengan apa yang mereka pelajari. Dah pastinya Nabi lakukan dengan cara yang paling baik. Sebab apa? Sebab dia Nabi yang terbaik. Antara sahabat Nabi-Nabi semua, Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Takkanlah anak murid dia semua tak jadi student-student terbaik. Kan? Jadi ini secara logik je lah. Tapi kita akan cerita secara detailnya insya-Allah. Jadi senang cerita, Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam yang sebenar. Islam yang sebenar macam mana nak tahu? Kita tahu yang confirmnya pastinya adalah jalan Nabi, jalan Allah, jalan Nabi yang mana kita dapat gambarannya semua tu daripada sahabat Nabi SAW. Kefahaman mereka, jalan yang mereka ikuti. Jadi itu sebabnya relevannya sahabat di sini lah. Yang Nabi sebut jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Kenapa Nabi sebut sahabat sedangkan jalanku pun dah cukup? Jalan Nabi dah cukup dah. Sebab apa? Sebab sahabatlah kita, daripada sahabatlah kita akan dapat Quran, dapat hadis dan juga dapat kefahaman kepada Al-Quran dan hadis melalui sahabat. Jadi penting benda tu. Dan ini yang membezakan dengan, inilah yang membezakan daripada yang benar daripada yang tak benar. Yang benar mesti ada kuat pegangan dia kepada jalan sunnah Nabi tu mengikut kefahaman sahabat tu. Sebab bila kita lari daripada kefahaman yang asal itu, dia dah lari daripada Islam yang sebenar tadi. Itu simple aja. Sebab apa? Antara nak sahabat dengan yang lain, orang lain, siapakah yang ada, kita kata, confirmation daripada Allah dan daripada Nabi bahawa mereka ni berada di atas jalan yang benar? Siapa? Kan? Kalau kita nak tahu nak jalan yang benar, siapa yang sebenarnya dapat cop kata dia berada di atas jalan yang benar? Sahabat ke orang selain daripada sahabat Nabi? Kita tahu sebenarnya sahabatlah yang ada cop moho. Dia ada apa dia panggil approval daripada Allah dan Rasul. Ya, ada approval. Ada banyak ayat.
Ada banyak ayat, ada hadis, kita boleh sebutkan satu lah. Contohnya ayat Nabi ayat tentang yang jelas lah, yang paling jelas sekali dalam surah Taubah, iaitu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ayat 100 kita silap. Dan ayat itu mana disebut as-sabiqunal awwalun, orang yang mendahului. Dia menjadi, kalau sabiq ni orang yang kalau berlumba dia depan dulu. Dia yang orang yang pertama, first as-sabiq. Jadi as-sabiqun dia mula-mula lagi. Dia dekat depan, kita kat belakang. As-sabiqun al-awwalun, orang awal-awal dulu. Siapa mereka ni? As-sabiqun ni siapa? Orang yang mendahului kita. Siapa dia? Minal muhajirin wal ansar. Daripada golongan muhajirin dan ansar. Siapa tu? Sahabat lah. Muhajirin dan ansar. Muhajirin orang yang daripada Mekah dan hijrah ke Madinah. Ansar golongan sahabat yang memang asalnya di Madinah. Jadi dua-dua ni adalah daripada golongan sahabat. Jadi dalam ayat tu dia kata as-sabiqunal awwalun, yang terdiri daripada muhajirin dan ansar. Kemudian dia ada tambah lagi sikit. Iaitu walladzina tabauhum bi ihsan. Dan mereka yang ikut al-muhajirin dan ansar tadi. Atau yang ikut as-sabiqunal awwalun tadi. Dengan benda-benda yang terbaik. Benda-benda yang baik, benda-benda yang bagus, dia ikut tu. Daripada kalangan sahabat, ya ada dalam sahabat tu ada yang buat dia tak betul, ada tu ada. Tapi mereka bukannya orang yang kata bukan malaikat. Jadi mereka bukan malaikat, mereka akan buat silap. Tapi mereka pergi kepada Nabi. Tanya, ini macam mana dah buat silap macam ni? Rasa menyesal dia besar. Dah buat. Jadi walaupun buat silap, mereka punya taubat tu besar. Jadi itu sebab mereka menjadi orang yang agung. Mempunyai kelebihan lebih daripada umat dia yang lain. Umat Nabi, golongan yang bukan sahabat, lebih. Sahabat tu lebih. Jadi bila kita kata sahabat ni, mereka adalah sabiqunal awwalun, orang yang lain yang ikut di belakang, yang bukan sahabat ni, dia nak cuba ikut sahabat ni. Apa kata Allah SWT dalam ayat tu? Katanya, firmannya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Itu dia. Confirmation daripada Allah. Allah redha dengan mereka dan mereka redha dengan Allah. Sama-sama redha. Macam kita kata macam mana? Kita mungkin boleh dakwa kita redha dengan Allah. Kita boleh dakwa. Tapi hujung-hujungnya kita tak boleh nak confirmkan kata Allah redha dengan kita. Tak boleh, tak ada. Tak ada bukti. Sahabat ada Al-Quran. Nabi pun ada bagi tahu. Iaitu kata Nabi SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Tadi. Ada confirmation. Ya. Jadi itu bila ada confirmation, tak syak lagi lah. Jadi di situlah kita dapat tahu dah sebenarnya memang ada satu jalan yang lurus dan betul. Islam ni ada yang Islam sebenar dan ada yang Islam yang ada mula dah menyeleweng, seleweng daripada yang asal. Ada, memang ada. Jadi Nabi SAW pun dah bagi tahu, dalam Quran pun ada, dan kita perlu juga ada usaha untuk mencari yang betul tu, ataupun nak jaga diri kita daripada yang tak betul. Kena ada. Dia tak boleh main ikut-ikut, main serah je, tak ada. Kita kena ada juga usaha tu. Seperti juga orang yang contohnya kita yang lahir dalam Islam dengan orang yang lahir dalam Kristian, lahir dalam Buddha dan lain-lain. Mereka punyalah usaha nak cari kebenaran, kemudian dapat kebenaran tu, lepas tu nak ubah tu, nak masuk dalam Islam tu, punyalah susah dengan ujian daripada orang-orang yang akan mentohmah dia dan akan fitnah dia dan apa semua tu. Punya dahsyat. Yang kita lahir dalam Islam, siapa yang pilih? Siapa yang kita ada minta? Tak minta. Kita alhamdulillah dalam Islam. Adakah kita ada kelebihan daripada orang yang
masuk Islam dengan usaha dia tu, macam mana? Saya rasa kita ada kelebihan ke? Dia orang sebenarnya ada kelebihan, nampak macam dia ada lebih sebab apa? Dia usaha. Kita kat mana kita nak menunjukkan usaha kita tu? Kat mana kita dapat yang inilah sebenarnya jalan yang benar. Saya akan sacrifice apa yang saya ingat dulu benar, apa yang saya rasa jalan yang tak betul tu, saya sacrifice, buang terus. Saya nak ikut jalan ni. Ada tak? Itu ada tak? Kalau tak ada tu, mana ataupun kita tak terasa tu, macam mana? Kan? Kat mana kita punya pengorbanan tu? Sedangkan mereka korban, kita tak korban. Mengorbankan cara hidup lama tu. Kita dalam Islam lah. Tapi sebenarnya setiap dalam Islam ke luar Islam, kita perlu hidayah. Yang itu yang kita akan lihat dalam apa? Dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah. Kenapa? Dalam surah Al-Fatihah, kita baca 17 kali sehari. Dalam solat, kita kata ihdinas siratal mustaqim. Dah ada dalam agama Islam lah. Minta lagi doa. Allah suruh kita minta ni doa ni. Ihdinas siratal mustaqim. Pula kita dah dalam Islam lah. Kenapa nak minta lagi hidayah? Inilah dia. Inilah dia sebenarnya. Sebenarnya jangan kita orang kata bersenang lenang ingat kita dah ada dalam Islam, dah cukup dah. Kita sebenarnya perlu hidayah. Satu, hidayah kepada Islam, kepada jalan yang betul. Yang kedua lagi, bila kita dah masuk Islam tu, kita perlu hidayah dalam jalan tu, di atas jalan tu. Macam mana contohnya kalau kita nak cari jalan Federal Highway contohnya. Kita cari Waze. Saya dekat kita dekat Putrajaya. Macam mana nak cari jalan ke Federal Highway, Lebuh Persekutuan. Jadi dia tunjuklah jalan sampai ke situ. Dah sampai ke Lebuh Raya Persekutuan, kita perlu hidayah pula. Apa dia? Untuk kekal berada di atas jalan tu. Sini ada jalan keluar, sini ada jalan keluar. Mana satu? Kita kadang-kadang nampak macam dekat-dekat je kan. Rupanya yang jalan Lebuh Raya Persekutuan tu yang ini, bukan yang ini. Gitu. Jadi petunjuk di atas jalan tu pun perlu. Baik. Jadi benarkah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terselamat? Kita dah jelaskan tadi, iaitu bahawa hadis 73 golongan Nabi SAW sebut tentang pecahnya umat pada 73, semua dalam neraka kecuali satu. Jadi bila hadis tu cakap macam tu, kecuali satu, maknanya semua dah mula tergambar dah, satu je selamat. Jadi bila kita nak tahu Ahlus Sunnah ni yang selamat ke, kita dah terangkan kat situ. Kenapa nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita nak tahu dia terselamat ke? Ya, dialah yang terselamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni memanglah dialah yang terselamat. Masalahnya adalah yang mana yang mereka tu apa? Yang selamat tu yang ikut aku dan sahabatku lah, seperti kita sebut tadi, hadis tadi. Namun terselamat ni bukan pada nama Ahlus Sunnah, bukan pada nama bukan pada dakwaan Ahlus Sunnah, tetapi dia pada seseorang yang menghayati kata-kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia sebenarnya orang yang betul-betul kata Ahlus Sunnah, dia berada betul di atas sunnah. Ahli tu dia berpegang, ahli yang mana berpegang kepada banner sunnah tadi, pada liwat ataupun kepada apa dia panggil, apa bukan batin, apa dia panggil, flag of sunnah tadi. Bukan berpegang banyak, bukan hanya setakat tu. Flag of sunnah tu maknanya dia mengikut betul jalan Nabi SAW. Yang disuruh kita buat, yang dilarang kita jauhi, kisah akhlak dia, kata-kata Nabi, yang mana dia approve. Semua tu kita nak kena ikut. Bukanlah dia pada nama, dia bukan pada IC, bukan pada kita kata saya IC Islam, IC saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan itu. Dia pada sifat.
bila kita mengikuti sifat-sifat orang Ahlus Sunnah tadi. Yang bila dia ikut jalan yang betul, dia akan muncul sifat-sifat dia, ciri-ciri dia tu ada. Yang itu yang baru boleh betul kita kata dia selamat. Jadi kita macam mana? Kita nak belajar label ke? Adakah kita nak belajar label, nak dapat nama ke, dan pergi grup ke, satu kumpulan yang dia ada isi apa dia panggil borang untuk menjadi ahli ke? Bukan gitu. Dia adalah nak ikut sehingga kan kita timbul ciri-ciri yang kita akan sebut bahawa mereka ni adalah Ahlus Sunnah kerana tengok ciri-ciri mereka betul. Ciri mereka tu betul Ahlus Sunnah. Jadi siapa yang ada sifat itu, dialah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukannya pada saya ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pada dakwaan. Okey. Jadi pentingnya mengenal sifat dan tidak bergantung kepada nama. Bila nak kenal sifat, of course dia adalah daripada mana? Daripada Quran dan Sunnah juga. Kalau kita tengok pada Nabi SAW, kita cerita dalam Al-Quran ada sebut tentang orang beriman, ada sebut tentang orang kafir, ada sebut tentang orang munafik, kan? Dan di kalangan manusia orang Islam ketika itu pun dan sekarang pun ada juga yang dipanggil ini munafik dan ini. Jadi macam mana nak tahu dia ni munafik ke tak munafik ke apa ke? Nabi ajar macam mana cara dia? Adakah dengan dakwaan? Tidak. Dia dengan ciri-ciri, dengan sifat. Oleh itu ada hadis Nabi SAW kata ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda munafik tu 3 benda. Idza haddatha kadzab, bila dia bercakap dia berdusta. Idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia mungkir. Wa idza tumina khan, dan apabila dia diberikan amanah dia akan khianat. Jadi Nabi ajar macam mana? Kenal sifat. Kenal daripada sifat. Jadi kita bila nampak sifat ni macam ni, kita kena buat apa? Kita kena larilah. Jauh daripada sifat-sifat tu. Kan? Jauh daripada sifat-sifat tu. Ada pula sifat-sifat yang baik. Yang itu yang kita kena nak. Yang nak kita kena cari sifat-sifat tu. Jadi yang ini yang kita perlu untuk kita nak tahu kita ni jauh ke dekat ke daripada yang kita kata jalan Allah tadi, yang dikatakan jalan Nabi tadi, yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Dia bukannya label. Jadi kita nak buat insya-Allah apa yang kita akan lakukan, kita akan buat slide yang mana tak ada dalam kitab-kitab yang dah sebut. Kita ada banyak kitab ada kumpulkan beberapa dalam satu list, tapi secara ada satu list lah, ada banyaklah kitab-kitab ni. Contohnya kitab oleh Ibn Uthaymin tentang Asma'ullah wa Sifatuhu wa Mawqiful Ahlus Sunnah minha. Ini tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, dan juga sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ni. Jadi daripada situ kitab itu ada dinyatakan Ahlus Sunnah ni macam mana sikap dia. Jadi kita nampak sifat dia lah. Ada juga contohnya yang dibuat oleh Khalid As-Sabt. Khalid As-Sabt tu dia ada yang dipanggil Khasa'is Ahlus Sunnah. Khasa'is Ahlus Sunnah. Khasa'is maknanya ciri-ciri istimewa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga yang dibuat oleh Dr. Ahmad Farid. Dr. Ahmad Farid. Dia ulama di Mesir, di Mesir lah. Di Mesir. Dia pun ada kitab Khasa'is Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada juga contohnya Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamad, yang mana dia ada kitab contohnya Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mafhumuha wa Khasa'isuha wa Khasa'isu Ahliha, iaitu Aqidah Ahlus Sunnah, kefahaman tentang Ahlus Sunnah tu apa, tentang ciri-ciri istimewa mereka dan ahli-ahlinya. Ada juga satu tesis ilmiah, nama tesis tu ialah Khasa'is Ahlus Sunnah wal Jamaah dirasatan wa bayan. Dirasah wa bayan, maknanya ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian dan juga penerangan. Kajian dan juga penjelasan.
Ada juga kitab Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fi Ta'amul Ma'an Nusus Syar'iyyah wa Mawaqifil Asraniyyin Al-Islamiyyin. Jadi yang itu tentang usul kaedah-kaedah Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bermuamalah dengan nas-nas syariat. Jadi banyak kitab ada lagi kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah oleh Dr. Nasr Al-Aql. Ada juga kitab oleh seseorang pada alim daripada dia datang ke tempat masa tu saya di UK, dia ada datang Syekh Ahmad Salam, dia ada kitab dia kata Ma'na alaihi wa ashabi. Ada juga kitab guru An-Nasr lain yang memang di UIA di sini, Dr. Tamim Jamal Badi, dia ada kitab tentang tentang ikhtilaf, dalam tu juga ada ciri-ciri Ahlussunnah. Dan juga ada kitab-kitab yang akidah lama-lama, contohnya kitab Imam Ahmad bin Hanbal, dia ada nyatakan Ibn Battah, dia ada kitab Al-Ibanah Al-Kubra, Al-Ibanah Al-Sughra, ada kitab contohnya Al-Likai, Imam Al-Likai ini dia ada kitab Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Ada juga kitab Al-Ajuri, ulama dulu, salaf dulu, dia buka kitab ni bernama Al-Syari'ah. Ada kitab As-Sunnah Al-Khallal, ada kitab Ibn Abi Asim As-Sunnah, ada kitab Muhammad bin Nasr Al-Marwazi As-Sunnah. Banyak lagi kitab, banyak lagi. Jadi semua kitab-kitab ni semua dia ada cerita, tapi dia tidak buat macam yang anda nak buatkan inilah, insyaAllah. Iaitu kita nak semua orang kenal ciri-ciri ini asalnya daripada surah Fatihah. Asalnya daripada surah Al-Fatihah. Sebab apa? Surah Al-Fatihah ni dia ada banyak nama yang menunjukkan bahawa surah Al-Fatihah ni adalah satu. Dia adalah surah yang paling agung. Dan bila ada banyak nama, dia menunjukkan kelebihannya. Dan daripada nama-nama tu kita akan dapat manfaat. Apa yang kita boleh ambil daripada surah Al-Fatihah ni. Contohnya surah Al-Hamd, ini puji-pujian. Dia namakan surah puji-pujian ni dalam hadis Qudsi. Ini dalam hadis Qudsi. Dalam hadis Qudsi ni dia kata itu as-salah, perkataan as-salah. Ini kalau Al-Hamd ni dia pun nama kepada surah Al-Fatihah je, sebab dia ada Alhamdulillah tadi. Dan alhamdulillah dalam surah tu boleh dengan Alhamdulillah. Ada juga namanya Asy-Syifa. Jadi satu pujian-pujian. Dan Asy-Syifa ni adalah penyembuh. Jadi penyakit. Sama ada penyakit hissiyah ataupun ma'nawiyah. Mana contohnya penyakit jiwa ke, ataupun penyakit yang betul-betul penyakit macam COVID ke apa ke, itu penyakit. Okey, Ruqyah pun ada juga. Ruqyah itu sebagai nama surah Al-Fatihah. Tapi nak tengok yang ini, nama dia satu, Al-Fatihah. Al-Fatihah maksudnya apa? Pembukaan. Pembuka kepada apa? Pembuka kepada Al-Quran itu. Dia di mula-mula, kita buka aja Quran, kita start dengan Al-Fatihah. Macam intro lah. Intro kepada satu kitab. Seolah-olah ini isi kandungan dalam Al-Fatihah ni, dia pembuka jalan kepada, maknanya dia pembuka jalan kepada seluruh Al-Quran itu. Kita tengok nama ni. Ummul Kitab. Ummul Kitab maknanya ibu kitab. Ni orang Arab, dia selalu guna nama, dia perkataan ni nak menunjukkan bahawa ini mula dia. Ataupun ni asal dia, yang mana daripada situlah lahirnya yang lain-lain. Sebab apa? Bila mak, kata mak tu mak ni dia macam mana? Dia bila ada mak, anak-anak tu semua keluar daripada dia. So, anak-anak akan ramai keluar daripada dia. Oleh itu, mereka akan nama macam Mekah contohnya. Dinamakan Ummul Qura. Ummul Qura. Dia kata adalah mak kepada bandar-bandar ataupun karya-karya. Jadi, mula dengan Mekah, dia panggil Ummul Qura, lahir yang lain-lain. Jadi mula tu dulu dengan Mekah dulu. Lepas tu baru lain-lain di sekitar ni mula bercambah. Satu lagi, Saddam Hussein dulu. Dia kata ini this mother of all battles. Mother of all battles.
atau mother, apa tadi kata, perkataannya lupa lah. Tapi maknanya nak tunjuk apa? Ini mak kepada peperangan yang akan banyak. Maknanya daripada yang ni, dia lahirlah macam-macam peperangan lagi. Gitu. Menunjukkan apa? Bila daripada Al-Fatihah, seolah-olah lahirlah mesej-mesej lain yang daripada dalam Al-Quran tu semua tu, semuanya kita boleh kupas, ambil maknanya dia ambil dan orang kata dikutip, dikupas, daripada surah Fatihah tu sendiri. Daripada surah Fatihah tu sendiri. Oleh itu dikatakan sebagai ringkasan kepada seluruh Al-Quran. Okey. Dan satu lagi, iaitu dinamakan As-Sab'ul Mathani. 7 ayat yang sentiasa diulang. Kita dah disuruh ulang oleh Allah SWT 17 kali atau lebih. Kalau fardu je 17 kali dalam solat fardu. Cuba kita fikir, kenapa surah Al-Fatihah ni kita kena ulang banyak kali? 17 kali, lebih atau lebih. Setiap hari. Alangkah sayangnya kalau kita tak tahu apakah yang kita boleh kutip dan kupas daripada Fatihah tu dan lahir macam-macam daripadanya yang merupakan kandungan Al-Quran. Tapi untuk kita punya topik, kita hanya nak kupas, nak keluarkan, nak kutip daripada surah Al-Fatihah itu untuk keluarkan apa dia? Ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tak ada orang buat lagi. Jadi ini apa dia panggil? Ini adalah hasil boleh kata hasil tadabbur lah. Hasil tadabbur yang ini yang kita akan terangkan insya-Allah. Ana harap juga dapat tulis buat satu buku jugalah untuk siapkan satu buku untuk ini. Tapi itulah doakan agar ianya berjaya insya-Allah. Jadi kita nak lihat kepada ciri-ciri ya. Jadi kita lihat implikasi banyak nama ni ialah surah ini sebab apa? Implikasi daripada yang tadi tu banyak nama tadi, surah ni ialah inti kepada banyak prinsip-prinsip Islam. Jadi itu sebab kita nak kupas pada situ. Dan setiap nama dia ada fungsi dalam bimbingan hamba itu. Dan surah yang macam ini hebatnya, dia boleh membentuk identiti Muslim yang sebenar itu. Jadi bila kita dapat kupas daripada situ, kita akan tahu ciri-ciri orang yang selama ini. Itu dia punya logik dia lah. Okey, sekarang kita akan nak lihat kepada beberapa ciri utama yang direct kita boleh ambil lah. Daripada almost directly kita boleh ambil dalam dari surah Al-Fatihah. Tidak secara terperinci, kita akan list down, beri penerangan sikit. Tapi insyaAllah dalam kuliah yang detail itu, saya akan perincikan. Pertama, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah mereka bertauhid yang murni, bersih, suci. Bertauhid yang betul. Yang mana kalau tauhid itu kalau betul, kita boleh kupaskan direct daripada surah Al-Fatihah sendiri. Kita akan nampak macam ada 3 yang boleh kita bagikan kategori itu. Ini kalau nak tahu tauhid yang murni, boleh kita daripada surah Fatihah sendiri kita boleh bahagikan kepada 3 kategori. Kategori yang pertama rasanya biasa orang nak dengar dan ada yang menjadi polemik. Ini adalah tauhid yang orang Kristian membahagi Allah kepada 3 lah apalah. Itu semua salah faham. Sebab apa? Mereka tak faham maksud bila kita kata tauhid yang murni ni, kita boleh lihat ada 3 aspek besar padanya. Di aspek-aspek ni adalah untuk menerangkan, untuk memudahkan orang memahami, untuk membezakan beberapa aspek itu supaya orang tidak tertinggal. Ada satu aspek lain dia tak tertinggal. Contohnya, rububiyah Allah SWT, tentang tauhid, tentang kerububiyah Allah, tentang ketuhanan Allah SWT. Rububiyah tentang maksud dia di sini ialah yang mana Allah SWT yang mencipta dan kemudiannya dia yang menjaga, memberikan dia apa yang diperlukan, nurture lah dia. Jadi kalau Allah ciptakan bumi, adakah Allah cipta bumi dah habis
Tak, Allah ciptakan bumi dan dia melalui stages dia akan menjadi satu bumi dan mula akan ada pokok-pokok apa semua tu. Dan pokok tu perlu kepada air lah, kepada udara lah dan kepada sunlight yang cukup lah. And ada binatang, kemudian ada manusia. Itu semua. Itu dari segi, daripada mana tu? Rububiyah Allah SWT. Sifat itu. Sifat itu. Itu kita panggil satu kategori lah, senang. Satu lagi kategori ialah uluhiyah Allah SWT. Uluhiyah. Uluhiyah ni macam mana? Bila kita kata kalau macam rububiyah tu daripada mana? Rabbul Alamin. Allah surah Fatihah. Kalau dari uluhiyah pula daripada mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu sajalah aku bersembah. Kepadamu sajalah kami minta pertolongan. Itu menunjukkan ibadat hanya untuk Allah. Jadi kita dari segi perbuatan kita dalam mentauhidkan Allah, kita perlu ada melakukan sesuatu, iaitu ibadat. Ibadat tu kepada siapa? Hanyalah kepada Allah SWT. Tak boleh kepada yang lain. Tidak boleh ditujukan ibadat kepada selain Allah SWT. Maka yang itu boleh jadi syirik. Dia jadi syirik. Jadi kat sini tauhid murni hanya untuk Allah solely. Jadi kat situ dan mungkin kita boleh bincangkanlah dalam detail nanti, boleh kita bincangkan macam mana orang boleh jadi sesat, boleh jadi tersilap dalam tauhid ini sehingga kan dia boleh lari daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kemudian ada satu lagi yang kita nampak dalam surah Fatihah juga, bila Allah sebut alhamdulillah, pujian bagi Allah. Yang mana pujian ni habis-habis puji. Habis maknanya segala pujian. Jadi kalau segala pujian itu untuk Allah dan Allah lah yang berhak untuk dipuji, kerana apa? Ada dua yang besar. Iaitu satu, kerana sifat Allah. Yang kedua, kerana pemberian Allah. Jadi pemberian Allah satu, kerana sifat Allah satu lagi. Jadi sifat Allah itu, kalau kita puji baginya, kesempurnaan pujian itu semua pada Allah, bermakna kesempurnaan sifat itu ada pada Allah. Jadi bab ini adalah satu lagi bab ataupun satu lagi aspek tauhid. Satu lagi aspek tauhid. Jadi dah ada 3 aspek tauhid yang kita dengar sekarang ni, orang biasa sebut tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Orang ada marah pula, kata yang ini macam jadi Kristian lah apalah semua kan. Jadi tak apa, kita tinggalkan itu untuk perbincangan lebih lanjut dalam kuliah insya-Allah. Ini kita touch sikit. Tauhid yang murni itu sikap ataupun sifat ahli sunnah wal jamaah, satu. Yang kedua, berpegang kepada wahyu, bukan pada hawa nafsu. Mana dapat ni? Sebab apa? Allah kita kata ihdinas siratal mustaqim, kita minta daripada Allah. Kita minta kepada Allah hidayah. Jadi siapa yang bagi hidayah kepada kita? Malah jawapan ni kat mana? Jawapan hidayah tu kat mana? Surah selepas Fatihah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab atau inilah kitab yang mana tiada ragu dalamnya sebagai petunjuk. Kita minta petunjuk dalam Fatihah, dapat dalam surah Al-Baqarah. Allah beritahu. Petunjuk tu dan lil muttaqin. Kemudian Allah kata alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi dekat situ ada cerita pasal apa? Mereka beriman dengan ghaib, beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah, kepada Nabi. Itu yang turun kepada Nabi tu apa? Wahyu lah. Wahyu lah. Jadi dapat daripada mana? Daripada Fatihah kita nampak dia sebenarnya ada pergi jawapannya ke surah Al-Baqarah. Dia ada kaitan dengan surah Fatihah tadi. Malah ada juga dalam Fatihah tu sendiri ada, iaitu bila kata Allah SWT kata siratal ladzina an'amta alaihim, jalan mereka yang telah Allah beri nikmat. Allah beri nikmat apa? Satu nikmat wahyu ataupun hidayah melalui wahyu. Yang keduanya nikmat bila dia ikut wahyu, dia dapat nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Kan? Jadi dekat situ saja pun kita dah nampak ini wahyu lah dia. Bukan hawa nafsu kita, bukan selain daripada wahyu, guna akal kita lebih-lebih ke guna falsafah ke apa ke, tak. Wahyu.
Itulah dia punya ciri-ciri bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Okay, kita tak pergi perinci sangat. Satu lagi, contoh golongan yang diberi nikmat. Maknanya mereka, yang ni ialah golongan sifat itu yang orang yang diberi nikmat. Ini pun maknanya satu tentang wahyu tadi, satu lagi tentang golongan orang yang diberi nikmat ni. Siapa dia? Siapa yang diberi nikmat? Dalam Quran kata, dalam Fatihah dia kata alladzina an'amta alaihim. Dalam dalam surah Nisa dia sebut apa? Dia sebut ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka lah orang yang telah Allah beri nikmat pada mereka daripada golongan nabi-nabi, daripada golongan siddiqin, dari golongan syuhada, syahid, dan satu lagi salih. Nampak tu. Jadi di antara empat-empat ni kita dapati satu golongan yang dipilih oleh Allah dengan dan diberikan wahyu, itu golongan Nabi. Satu lagi golongan siddiqin, mereka ni siddiq ni maknanya dia hati mereka ni totally for Allah, dia memang tak orang kata betul-betul truly orang kata benar-benar dia beriman itu. Maknanya di sini dia punya keistimewaan dia itu hati mereka tu. Seperti Abu Bakar dengan Umar, Abu Bakar dengan lain-lain. Kalau ulama ceritalah bab ibadat ke apa ke, tak ada banyak kelebihan sangat pun. Maknanya dia tak ada buat ibadat yang ekstra-ekstra, tak ada. Tapi kelebihan Abu Bakar yang dinamakan As-Siddiq, kerana apa? Hati dia tu. Orang kata ini, dia kata tengok Nabi tu dia kata begini. Dia pergi ke Baitul Maqdis, betul naik pergi jumpa Allah tu. Macam ni. Dia senang dia kata macam tu ke? Betul. Dia kata macam tu. Okey, saya benarkan apa yang dia kata. Terus tak ada ragu, tak ada apa. Ini As-Siddiq. Apa? Sebab hati. Jadi satu sebab wahyu, satu sebab hati Siddiq. Satu lagi syuhada, yang ini orang yang bukan hanya dia pengorbanan dia dari segi apa, harta dan nyawa dia tu, pengorbanan syuhada. Wasalihin adalah orang yang amal banyak. Jadi kita nampak semua tu orang yang nikmat ini dia ada dari segi apa? Satu dari segi wahyu, kedua dari segi hati, ketiga dari segi pengorbanan dia, dari segi harta dia, nyawa dia, dan keempat dari segi amalan soleh. Jadi semua tu yang itu menjadi sifat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu kita tengok pula daripada yang seterusnya, menjauhi jalan ahli bidah dan kesesatan. Mana pula datang ni? Dalam Fatihah ada ke tidak? Ada. Dia ada sebut ghairil maghdub alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Orang yang murkai dan sesat ni macam mana? Dia adalah yang berbeza, yang lari daripada sifat yang terpuji, iaitu alladzina an'amta alaihim, mereka yang ikut orang yang beri nikmat. Itu yang betul, itu yang positif. Yang negatif, orang yang dimurkai dan kesesat. Jadi yang sesat yang murkai ni macam mana? Dia tak ada macam yang nikmat tadi lah. Orang yang nikmat tadi kita dah sebut apa? Ikut wahyu, hati bersih, dia punya satu lagi, dia punya pengorbanan, harta, benda, jiwa dengan amal soleh. Jadi semua tu ada. Yang sesat macam mana? Yang sesat macam mana? Yang maghdub alaihim macam mana? Dia ada ciri-ciri dia pula. Al-maghdub, dia adalah, kata Nabi SAW dalam hadis, katanya dia adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ni macam mana? Tengok kat Quran. Ada tak dalam Quran sebut tentang Yahudi? Ada macam-macam, dia orang ni degil, dia orang ni tahu tapi dia orang tak ikut, macam-macam lagi. Jadi ni cerita orang yang ada ilmu tapi tak buat. Lepas tu orang sesat ni macam mana pula? Orang sesat ni, kata Nabi SAW, mereka orang Nasara, orang Kristian. Jadi orang Kristian ni macam mana pula? Apa sifat-sifat dia? Iaitu mereka ni jahil, dia orang tak ikut pun, dia orang suka buat benda-benda baru. Jadi kita nampak dalam Kristian tu macam mana? Dia solat macam mana? Adakah dia dengan sujud, dengan apa? Tak. Dia melutut. Lepas tu ada tak benda lain yang dia rasa macam bagus, iaitu rahbaniyah, iaitu
menjadi pendeta, menjadi rahib, menjadi rahib, jadi tak kahwin, duduk mendirikan maknanya tanpa kahwin solely untuk Allah saja, untuk Tuhan lah. Adakah itu jalan atau cara ibadat yang Allah suruh? Tak, mereka cipta. Jadi di sini adalah jenis orang yang mereka buat amal ibadat tanpa ilmu, tanpa wahyu. Yang ini. Jadi ada ciri-ciri itu ada. Jadi sebenarnya kita kata ghairul maghdub, maknanya ghairul maghdub tak ikut jalan yang macam Yahudi ni. Yang al-dhalin tak ikut jalan orang yang macam Kristian. Yang mana yang ini kita kata ahli bid'ah lah. Ahli bid'ah lah yang macam tu. Dia ikut dekat macam tu. Cara sifat-sifat tu dia ikut. Nampak tak? Daripada Fatihah saja nampak dah ciri-ciri ahli sunnah ni. Lain pula gabungan ilmu dan amal lah. Kita dah sebut tadi. Bila kata orang maghdub, mereka ada ilmu tak amal. Kalau yang sesat, mereka beramal tanpa ilmu. Orang yang berada atas jalan yang betul, dia beramal ikut ilmu. Gabung dua-dua. Itu dia kelebihannya. Ataupun ke sifat-sifat Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudiannya, sentiasa mohon kepada hidayah, sedar kekelemahan. Di sini dia punya, orang kata, rasa bahawa dia fakir kepada Allah SWT. Dia perlu kepada Allah, dia perlu kepada hidayah. Walaupun dia ada kata dah orang puji, kata Ahlus Sunnah dah puji apa, tapi masih dia kata aku perlu baiki diri. Takut bahawa dia akan menjadi orang yang munafik seperti dalam cerita-cerita golongan salaf. Jadi yang mana yang mendabik dada, yang kata saya lah Ahlus Sunnah, saya lah yang selamat, ikut jalan saya ni yang betul dalam apa semua, dari segi mendabik dada saya lah ikut saya, siapa yang apa ni dah akan dapat syurga, syekh contohnya kan, macam yalah, orang kata karakter, membesarkan sesuatu karakter ataupun sesuatu seorang. Jenis yang macam ini jauh daripada ini. Ihdinas siratal mustaqim memberi gambaran lain daripada apa yang orang buat itu. Jadi ini sifat Ahlus Sunnah juga. Dan satu lagi sifat, bila kita kata dalam hujung ayat-ayat tu dia sebut siratal ladzina an'amta alaihim, yang kita dah sebut tadi bahawa mereka ilmu dan amal, ghairil maghdub alaihim, ilmu tapi tak amal, waladhdallin, amal tak ada ilmu. Jadi amal tak ada ilmu satu hujung. Satu lagi hujung, ilmu tak ada amal. Satu ilmu tak ada amal, satu amal tak ada ilmu. Di tengah-tengah ialah ilmu dan amal. Jadi golongan Ahlussunnah adalah golongan pertengahan. Maka dia ke sini dari segi pertengahan dalam semua sudut. Pertengahan dalam ilmu, dalam amal, akidah, dalam ibadat, dalam amalat, dalam akhlak, dalam apa, semuanya wasat. Di tengah-tengah. Itu ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ini yang kita kata ciri-ciri yang main lah. Ini main ya. Ini main. Tapi kita akan kupas lagi. Mungkin ada lagi beberapa ciri lagi akan disebutkan. Dan itu semua akan kita gunakan kaedah macam mana ya. Jadi kita akan lihat kepada Ahlussunnah. Sebenarnya ni kita dah terangkan Ahlussunnah bukannya sekadar nama, dia satu jalan. Dan yang ini kita akan terangkan lagi daripada ciri-ciri tadi, kita akan terang lebih mendalam dalam siri kuliah lagi. Yang mana dalam ciri-ciri yang utama tadi tu kita akan mungkin ada ciri-ciri yang cabang lagi. Ciri-ciri cabang lagi ya. Contohnya kalau pasal wahyu, maka mungkin cabang kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tengok macam mana kepada macam mana nak kupaskan semua itulah. Jadi cara yang digunakan adalah menggunakan dalalah. Dalalah itu dalil yang menunjukkan sesuatu, tapi dalalah dalil ini dia ada tiga cara, tiga jenis dalalah yang kita kena faham. Satu dalil mutabiq ataupun mutabaqah, dalil mutabaqah, iaitu yang mana direct kita boleh dapat. Kalau dia sebut di situ kepadamu kami sembah, maknanya sembahan ibadat untuk Allah saja. Itu direct lah.
At-tadammun contohnya bila ada contoh kata Rabbul Alamin, Rabbul Alamin sebagai Rabb Al-Alamin, dalam itu nak jadi Rabb ini dia pastinya dia ada kuasa ataupun dia lah yang mencipta. Itu sebahagian daripada Rabb, dia mencipta dan lain-lain lah. Jadi macam itulah maknanya, itu tadammun, itu dalal tadammun. Lagi satu dalalah al-iltizam. Al-iltizam di sini dalalah dia macam mana? Dia perlu, benda ni perlu ada, kalau tak ada, maknanya dia tidak direct. Benda ni macam contohnya, macam tadi Allah cipta, kemudian Allah pelihara, apa dia panggil ni, nurture ciptaan dia. Rabbul Alamin, dia nurture ciptaan dia. Nurture ciptaan dia tu maksudnya apa? Pastinya dia ada beri rezeki dia, membuatkan jadi benda macam tu. Jadi contohnya, another way tu nak gambarkan iltizam ni, contohnya kita kata rumah. Bila apa maksud rumah? Rumah maksudnya rumah lah, bayangkan rumah lah, satu rumah. Kita terbayangkan begitu. Tu rumah maksudnya kita bayang rumah. Kalau dalil tadammun, dalil tadammun maknanya daripada rumah tu dia ada bahagian-bahagian rumah tu. Ada pintu, bilik, ada bilik air, ada dapur. Jadi itu adalah bahagian-bahagian dalam yang dikatakan sebagai rumah. Jadi dalil tadammun, dalal tadammun itu. Lagi satu ni dalalah, iaitu al-iltizam. Iaitu dia tak ada, dia ada benda ni maknanya adalah dari segi luar tu, dari segi logik ke ataupun dari segi syariat, ada benda yang seperti itu. Contohnya rumah. Kalau ada rumah, pasti ada tuan rumah. Kan? Dia nampak masuk rumah, tersusun apa ni, mesti ada tuan rumah. Kan? Jadi itu lazim ni mesti ada lah. Kalau tak ada tu macam tak logik lah. Kan? Jadi walaupun perkataannya kita kata rumah, dan rumah tu kita bayangkan rumah tu sendiri, tak ada pun nak menyatakan bahawa ini tuan rumah. Tapi tidak logik kalau tuan rumah itu tak wujud bila ada rumah macam ni. Jadi itu dalil iltizam. Jadi menggunakan jenis-jenis dalalah ini, kita akan dapat kupas daripada surah Al-Fatihah macam-macam sifat yang kita akan keluarkan untuk kita buatkan sebagai panduan bagi kita. Ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah, ciri-ciri jalan yang benar yang kita akan insya-Allah kuliahkan dalam kuliah yang akan datang atau siri yang akan datang insya-Allah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk meneruskan usaha ini insya-Allah untuk untuk meneruskan dan sehingga ke tamatlah iaitu kuliah siri Mari Kita Kenali Ahlussunnah wal Jamaah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.